Pelbagai kisah pernah saya baca, saya kongsi dengan anda. Ada yang seram, ada yang membuat kita geram, ada pula diminta kita untuk tabu garam. Katanya garam ni supaya benda tu tak masuk ke dalam rumah. Saudara, pada malam ini saya nak juga, selain daripada berkongsi kisah seram, kita nak mungkin berkongsi apa yang pernah anda dengar. Bukan niat saya untuk jadikan ia sebagai satu landasan untuk kita ikut, untuk berkongsi saja. Kemudian anda tanyalah yang pakar, yang lebih arif dalam hal-hal ini. Bolehkah kita berbuat demikian? Tentang pendinding-pendinding rumah. Sekarang ini kita dengar daripada zaman-zaman dulu. Sebelum itu terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji Ismail yang telah pun berkongsi dengan saya, yang mencetuskan untuk saya mulakan pertanyaan ini. Haji Ismail berkongsi, katanya beliau ni adalah seorang perawat, dan kebanyakan rumah-rumah yang beliau pergi untuk berikan bantuan, adalah rumah-rumah ni yang difahamkan mempunyai pendinding tertentu. Kata Haji Ismail, antara pendinding yang paling banyak saya nampak dekat rumah-rumah orang adalah paku, besi berani, dan juga bahagian-bahagian binatang ataupun binatang-binatang yang dikeringkan dan digantung, disimpan dekat dalam rumah. Cakap tentang binatang, ada yang keringkan kuda laut, ada yang menggunakan tapak kuda, ada yang menggunakan tulang binatang, tulang haiwan, paku, besi berani. Ini antara perkara yang saya sering jumpa, kata Tuan Haji Ismail. Bila saya datang rumah orang, saya dipanggil untuk merawat. Nanti datang, saya cuba rawat, benda tu akan keluar. Tahu-tahu aja, lat, 1 hari 2 hari datang balik, halau lagi datang balik. Saya cuba pagar rumah seperti mana saya selalu buat. Dalam hati ni, aku dah pagar rumah ni. Bila saya pagar, 99% dia tak boleh masuk dalam rumah. Tapi rasa pelik ke si. Akhirnya saya cuba korek dan tanya tuan rumah, Casey, ada simpan macam-macam benda. Saya tanya, awak ada simpan tak barang-barang tangkal ke, azimat, yang awak simpan sebagai pendinding, jadi rumah ni tak diganggu oleh makhluk jin? Kebanyakan tak nak bilang. Tapi setelah saya tanya, saya beritahu, selagi tak beritahu saya boleh datang rawat, dia akan datang lagi. Baru bilang, ada Ji, saya dah simpan ni kuda laut ni, tapi ni dulu Ji, ni arwah mak saya punya, saya simpan. Kata mak saya ni bagus, jin takut, makhluk jin ni takkan masuk rumah, takut dengan kuda laut ni. Saya pun cakap, awak ni percaya benda ni boleh lindungi rumah? Awak tengok sekarang anak awak tengok isteri awak. Begitulah. Antara benda yang orang gunakan pendinding, kata Tuan Haji Ismail, adalah tulisan-tulisan yang menyerupai macam tulisan Arab. Nampak tulis Arab ni, oh ini ayat, kata Tuan Haji Ismail. Ada letak siap dalam frame, gantung dalam rumah. Bangga Casey. Tapi tak tahu apa yang dia tulis tu. Ada pula siap sarung bantal tu. Bantal tu ada sarung dalam, sarung luar, sarung dalam bantal.
Oh, tulisan dari hujung ke hujung penuh dengan bantal. Dalam bantal tu dia letak sarung bantal kedua, dah tertutup tak nampak. Setiap malam tidur, bila saya tanya ni buat apa, oh ini ada orang kasih saya. Tidur pakai bantal ni, malam tak mimpi yang buruk-buruk. Macam-macam orang ni. Kepercayaan tu pendinding rumah, pendinding diri. Ada yang mana setiap kali keluar, kalau orang pakai singlet, dia pun pakai singlet. Kata Tuan Haji Ismail, singlet dia bukan macam singlet orang-orang biasa, singlet putih. Bukan. Singlet putih, tapi dekat singlet daripada atas sampai ke bawah ada tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan macam tulis Arab, tapi bukan. Tulisan-tulisan, satu singlet tu semua ditulis. Setiap kali dia keluar, dia akan pakai ni dalam, kemudian luar barulah pakai kurta ke, pakai t-shirt. Dia keluar. Untuk apa ni? Pendinding, katanya. Tahu tak, benda-benda ni jin suka. Jadi awak ni punca jin tu datang rumah kacau, mengganggu. Pendinding kisi. Jadi setelah dikongsi oleh Tuan Haji Ismail, entah benar ataupun tidak, mungkin boleh kongsi apa lagi pendinding-pendinding yang pernah anda nampak. Nanti akan saya mau naikkan untuk anda berkongsi di Facebook Ria khususnya. Boleh tinggalkan komen anda di sana untuk berkongsi tentang pendinding. Benar ataupun tidak, kita tidak tahu dan tidak pasti. Anda boleh rujuk pada yang arif dan yang pakar. Tapi saya nak mulakan kisah dengan satu pengalaman ni. Pengalaman datang daripada Haji Ismail sendiri, yang mana terlampau bergantung kepada pendinding. Rumah dia, kata Tuan Haji Ismail, minta maaf saya tak boleh sebut tinggal mana. Ya, dia tak nak orang tu mungkin dengar, tapi ini satu perkara yang menarik daripada pengalaman saya. Saya tak nak beritahu kawasan mana rumahnya, cuma rumahnya daripada kawasan depan rumah, nak masuk pintu akan nampak kisi. Nampak tapak kuda yang besi tu dia gantung depan rumah. Itu. Masuk dalam rumah, dekat tepi pintu, tepi tingkap ada sesuatu dia letak dekat situ. Jalan masuk rumah, dekat tengah-tengah ruang tamu ada frame besar. Sekali pandang macam tulisan Arab, tapi tak tahu, tuan rumah tak tahu maknanya. Dekat dapur, dalam tandas, atas katil, bantal, semua. Dekat tingkap, paku panjang besi berani diletakkan. Bertahun benda tu dekat situ. Saya tanya, ni buat apa? Oh, ini pendinding. Pontianak penanggal takut dengan besi berani dan juga takut dengan paku tajam. Subhanallah. Macam-macam cara orang buat. Dan ini saya nak kongsi sama kepada pendengar Ria 897 FM. Saudara, kita teruskan kisah pengalaman. Anda boleh tinggalkan mungkin apa yang pernah anda dengar, anda pernah terima, ya. Saya dah pun mau naikkan satu status di Facebook Ria. Boleh kongsi untuk kita berbincang. Ini bukan nak cakap dia ni salah, dia itu betul. Sebab rancangan ini pastinya hanya sekadar hiburan, tapi mungkin jenis-jenis pendinding yang pernah anda lihat. Jadi Tuan Haji Ismail berkongsi pengalaman, kisah yang diketengahkan. Kita terus dengan pengalaman yang pertama. Seperti yang anda sedia maklum lah, Tuan Haji Ismail kata tadi dia ke rumah ni yang minta bantuan Tuan Haji Ismail. Datangnya depan pintu, belakang pintu, tepi tingkap, dekat ruang tamu frame besar, dekat dapur, tingkap bilik besi berani dan juga paku panjang. Semua letak satu rumah. Tujuan satu je, pendinding. Tapi masalahnya, pendinding juga bila saya datang pada waktu malam, kata Tuan Haji Ismail ni sekitar pukul 10 malam. Sebab waktu tu saya daripada sesi rawatan weekly yang saya buat di rumah seorang lagi pesakit saya ni. Jadi saya pergi ke rumah orang ni, memang last minute permintaan urgent ni saya pergi. Daripada rumah pesakit yang selalu saya pergi ke yang baru ni lah. Datang, bila berdiri Casey dekat koridor tu, tengah berdiri sebelum masuk rumah orang,
Saya berdiri jauh sedikit daripada pintu rumah. Akan saya baca beberapa surah. Saya baca untuk mendinding diri saya. Kita ni tukang perawat ni pun sentiasa berdepan dengan risiko, Kisi. Kalau polis, risikonya penjahat yang mungkin akan melawan balik. Kita pun sama. Risiko merawat orang-orang ni adalah makhluk-makhluk jin akan serang kita. Kadang-kadang dia akan ikut kita balik, dia serang anak isteri. Itu nanti saya cerita lain kali. Tapi kali ini saya berada depan rumah, ya, betul-betul dekat dengan pintu rumah. Saya tak nak tuan rumah nampak saya dulu. Saya berdiri dalam masa seminit lebih lah. Berdiri, saya membaca sesuatu untuk mendinding diri saya. Tengah berdiri ni, saya dah dengar suara garau, seolah-olah nak menakutkan saya. Tengah berdiri, pejam mata, tengah menghayati, membaca, tiba-tiba datang. Casey, bayangkan, suara tu betul-betul sebelah telinga kiri saya. Meremang bulu roma, tapi itulah, dah datang nak tolong. Saya teruskan. Lama, Casey, seminit lebih saya baca. Seminit lebih itulah dia. Habis saya tahu saya akan kena ganggu. Depan rumah saya beri salam. Tuan rumah jawab, tengok aja pintu, nampak ada benda ni. Masuk dalam rumah. Bila masuk dekat depan rumah tu kan, yang pesakit tu dalam bilik tengah meraung-raung. Bayangkan Brigadier 897 masuk dalam, tengah duduk dekat atas katil. Tangan kiri kanan tengah pegang cengkam katil tu. Katil tu tilam, ada cadar kan, dia cengkam. Tangan kiri, tangan kanan tengah cengkam cadar dengan tilam tu, cengkam kuat. Mata terbeliak, mulut tengah-engah, sedang meraung. Kemudian saya beri salam lagi. Bila saya beri salam, benda yang tengah meraung tu diam. Terus benda tu, iaitu empunya diri yang kena sampuk ni, renung dan tenung saya. Saya ke depan, berdiri, jarak jauh sedikit. Aku tadi beri salam, orang lain semua dah jawab. Kenapa kau tak jawab Saya beri salam lagi. Saya beri salam, yang lain jawab. Dia tak jawab, saya cakap lagi. Orang lain jawab salam aku, kau seorang tak jawab. Hah? Kau siapa ni? Siapa? Kenapa tak jawab salam? Ketawa pula. Tak kelakar Tak kelakar. Nak ketawa? Nak ketawa ke nak menangis? Saya beri salam lagi, kali ketiga. Lalu dia berkata depan saya, apa urusan kau datang sini? Ini bukan rumah kau. Balik. Balik. oh, ini bukan rumah aku. Tuan rumah jemput aku datang. Awak jemput saya datang rumah awak kan? Ya, saya. Tuan rumah tak jemput kau. Kenapa kau datang Siapa suruh kau datang? Awak dah jemput dia datang ke? Tak. Nampak? Tuan rumah tak jemput kau lah.
Kau datang sini buat apa? Yang tak tahu malu kau. Orang tak jemput datang rumah orang. Datang tak apa, bising pula tu. Orang beri salam tak jawab. Pendengar Ria 897 FM. Sebenarnya dialog perbualan ni agak panjang, tapi anda dapat ikuti sedikitlah perbualan antara Tuan Haji Ismail dan juga pesakit yang kena rasuk. Kemudian Tuan Haji Ismail panggil tuan rumah keluar sekejap. Boleh saya jumpa awak dekat luar sekejap? Bila dekat luar, saya bertanya, boleh saya tanya tak, dekat pintu tu ada tapak kuda, dekat tepi tingkap tu ada ni, dekat ruang tamu ada frame, apa lagi awak ada dalam rumah yang awak guna pendinding ni? Dia tunjuk sikit, satu persatu dia tunjuk. Boleh tak kalau awak buka semua sekarang? Buat apa Macam mana kalau saya nak halau dia, tapi awak masih pakai barang ni semua? Kalau awak tak buka, saya tak boleh tolong. Buka sekarang. Tuan rumah keluarkan barang-barang. Dekat tingkap, atas tingkap, belakang pintu, depan pintu, dekat dapur, ruang tamu, semua dikumpulkan satu. Saya angkat barang-barang tu. Ada tak kotak ke plastik masuk dalam? Masuk dalam. Kemudian saya angkat barang tu, saya masuk dalam bilik. Nampak ni? Ni semua kawan-kawan kau ke saudara-saudara kau kat dalam ni? Letak balik. Apa dah letak balik? Ini saudara kau ni, saudara kawan-kawan kau. Sekarang aku dah masuk dalam beg ni. Aku nak humban dekat luar rumah ni. Letak balik. Bayangkan pendengar Ria 897. Jadi saya ambil barang tu, saya tunjuk dia. Dia sampai ikut saya ke sini. Saya keluar, dia nak terkam saya. Daripada tengah duduk dekat katil, dia lompat terus berdiri. Saya tengah jalan, dia ikut belakang aja. Telapak kaki yang duk 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 duk. Saya keluar rumah, saya tahu dekat belakang saya, tapi dia tak bersentuh. Sebab tadi sebelum masuk rumah, saya dah melindungi diri saya. Depan rumah saya letak dekat kawasan koridor. Plastik tu atas lantai. Dia berdiri dekat dalam pintu rumah, saya di luar pintu rumah. Letak balik. Letak balik. Dia kata letak balik. Buat apa letak balik? Tuan rumah tak panggil kau datang lah. Engkau tak ada hak dalam rumah ni. Kau keluar sekarang. Saya pun mulalah membaca. Saya baca dan baca. Dia dekat depan pintu rumah, mula rasa resah gelisah. Kepalanya tu dia macam orang exercise tau. Dia buat kepalanya macam orang tengah warm up leher tu. Dia pusingkan kepala, mulut tenganga dengan suara yang menakutkan. Terus katanya saya sembuh. Wanita tu yang dalam keadaan rasuk, selepas dia berbuat demikian, saya sembuh. Tangkap dia, saya kata. Jatuh. Nasib baik suaminya tolong, pegang. Bawa dia dekat ruang tamu, ambilkan saya segelas air. Saya beritahu tuan rumah, jangan gunakan barang-barang ni. Saya faham mungkin ada barang ni daripada arwah mak ke arwah nenek, bertahun-tahun pakai tak ada apa-apa. Ia akan berlaku sesuatu. Nampak tak tadi bila saya nak buang ni, dia marah. Tuan rumah diam. Izinkan saya ambil Saya ambil barang ni, masuk dalam kereta, taruh dekat bahagian boot kereta. Tengah driving ke sini nak pergi buang barang ni, gedung, dekat belakang kenderaan. Bising, kecoh, nak menakut-nakutkan saya.
Dari kisah yang pertama dari pengirim kita Tuan Haji Ismail. Terima kasih pada Tuan Haji Ismail. Kisah Tuan Haji Ismail ni sebenarnya panjang ya. Dialog tu panjang sangat. Terima kasih kerana mengambil masa untuk type. Tapi saya pun tak boleh cerita panjang sangat Nanti jadi dalam 1 jam 2 jam ni satu cerita je boleh sampaikan. Jadi harap sedikit sebanyak anda tahulah intipati kisah yang disampaikan oleh Tuan Haji Ismail. Baik, ini kisah yang ingin saya sentuh ni, kiriman email yang saya terima daripada Kevin Kevin pendengar setia Misteri Jam 12 katanya. Saya adalah orang Sabah KC. Oh, Sabahan Nama saya Kevin. Jadi Kevin berkongsi satu kejadian yang menakutkan pernah berlaku. Yang ini ketika saya berusia 22 tahun. Waktu tu pada usia 22 tahun saya baru sahaja tamat pengajian di universiti, tapi bukan di Sabah. Saya belajar universiti saya ni dekat Kuala Lumpur. Jadi bayangkan, untuk bertahun-tahun saya tak balik rumah di Sabah. Saya cuma balik paling-paling bercuti untuk seminggu 2, kemudian balik ke kampus lah. Itu pun kalau ada cuti panjang. Jadi bertahun-tahun tak balik rumah. Setelah saya melanjutkan pelajaran di salah sebuah universiti di Kuala Lumpur, dan akhirnya saya pulang ke rumah setelah katanya setelah 2 tahun setengah saya tidak menetap di rumah di Sabah. Bila saya balik tu kebetulan saya pulang ke rumah saya di Sabah. Ada sambutan kepulangan saya, dilakukan surprise welcome home, kata Kevin. Jadi saya balik rumah tu sorang-sorang. Saya buka pintu. Kononnya dalam cerita yang dikatakan di sini oleh Kevin, ibu dengan bapa saya ni kata mereka takkan ada di rumah, ada urusan rumah tu, nanti tak ada orang, nanti balik just duduk rumah dululah, nanti ibu dengan ayah saya akan balik. Jadi bila balik tu rasa macam okey lah, tak ada orang, kisahkan saya pun dah balik ni. Sekali buka pintu, ramai-ramai surprise, terperanjat saya dibuatnya. Rupa-rupanya keluarga saya ni ada buat celebration secara senyap untuk saya. Tersenyumlah daripada sedih ni, rasa muram, tersenyum bila lihat kejutan yang diberikan oleh keluarga saya. Bukan itu saja, malah kawan-kawan rapat saya pun turut hadir, kata Kevin. Jadi dalam rumah saya ni, bila ada surprise surprise welcome home ni oleh keluarga ni, saya ternampak ada seorang perempuan ni, seorang gadis. Sejak awal tadi dia hanya duduk bersendirian, dia ke kiri, ke kanan, duduk dekat kawasan meja makan, meja jamuan. Dia seorang diri. Entah macam mana, saya tak buka mulut untuk bertanya kepada kedua orang tua. Saya cuma perasan, sebabnya saya terlampau occupied. Masa saya ni terlampau katanya dia, waktu saya waktu tu ni sedang sibuk bergambar, berbual dengan ahli anggota keluarga. Ada yang bertanya macam mana universiti, ada macam-macam soalan lah. Jadi bila saya nampak, saya nak tanya, tidak berkesempatan pada malam itu. Sampaikan semua dah habis, sekitar jam 11 lebih malam, masing-masing seorang demi seorang pulang lah, tinggalkan rumah tu. Jadi dalam rumah tu hanya tinggal saya dan ibu bapa saya. Ibu bapa saya ni pula katanya nak keluar, nak hantar makcik saya, iaitu kakak kepada ibu saya ni, pulang lah. Bapa saya akan drive, ibu temankan bapa. Mereka nak ajak saya, tetapi kalau saya ikut, nanti kenderaan tu tak muat. Jadi saya ikut satu tempat, ruang tu tak boleh dihantar lah makcik saya pulang. Dia kata tak apalah, ibu pergilah. Jadi semua dah keluar satu persatu. Rumah tu dah tak ada orang ke sini, kata Kevin. Ini rumahnya di Sabah, tak beritahu kawasan mana Sabah. Saya pun duduk dekat living room, ruang tamu. Saya ambil makanan yang tadi mereka beli tu, duduk sambil tengok TV. Kemudian saya terperanjat apabila saya ternampak perempuan tadi yang rambut panjang tu, yang mana jalan ke kiri ke kanan seorang diri. Masih ada lagi, tetapi perempuan tu tengah berdiri dekat kawasan dapur rumah saya. Dapur tu gelap, lampu tak dibuka, tapi lampu daripada kawasan ruang tamu tu menerangi sebahagian dapur. Perempuan tu tengah berdiri dekat dapur.
Itu saya sampai terkejut, kata Kevin. Jadi saya tanya, "Bah, siapa tu?" Saya bertanya kepada orang tu lah, "Siapa tu?" Kemudian dia tidak bergerak, dia hanya berdiri tegak. Lalu saya rasa takut, saya pun bangun dari tempat duduk, kata Kevin. Kemudian televisyen saya tak tutup sebab takut kalau sunyi. Jadi saya pun jalan pergi ke pintu rumah. Depan rumah saya ni tempat letak kereta lah. Dah tak ada kenderaan, ya, semua kenderaan tu dah keluar, dan kenderaan bapa saya pun digunakan untuk hantar makcik pulang. Saya keluar dari rumah, berdiri dekat halaman depan rumah. Saya tengok dalam rumah, perempuan tu dah tak ada, dah hilang. Tapi meremang bulu roma, nak masuk dalam rumah pun saya rasa takut, kata Kevin. Tiba-tiba bila saya berdiri, saya tengah renung, saya ternampak daripada sebelah pintu rumah ni ada tingkap. Dekat tingkap tu ada langsi. Langsi saya ni kain jenis yang jarang. Saya perasan perempuan tu rupa-rupanya bersembunyi di belakang langsi yang jarang. Saya nampak ada bentuk susuk tubuh tengah berdiri. Saya panggil lagi, "Bah, siapa tu? Dan saya cuba fikirkan ini mungkin satu lagi surprise. Mungkin takut-takutkan saya dan buat satu lagi kejutan surprise. Kemungkinan, udahlah, bah." Saya panggil beberapa kali. Tetap susuk tubuh tu berada dekat belakang langsi di ruang tamu rumah saya. Bayangkan pendengar Ria 897. Lalu pada waktu itu saya keluar daripada rumah, keluar daripada halaman melalui pagar besi rumah. Saya buka, tutup balik, berdiri dekat luar sampai ibu dengan ayah saya pulang. Sampai depan, ibu dengan ayah saya tanya, "Apa kamu bikin kat luar?" Saya tak tahu nak cakap macam mana, nak jelaskan bagaimana. Saya hanya katakan, tadi jumpa ke jiran sebelah, tengah bercakap dengan jiran sebelah tadi. Saya pun bukakan pagar besi, kenderaan masuk ke dalam. Bapa saya dengan ibu saya yang masuk ke dalam rumah dulu. Saya ikut ke belakang. Saya tengok kiri kanan, susuk tubuh wanita tu pun sudah tidak ada. Lalu malam tu sebelum tidur, saya sempat bertanya dengan ibu dengan bapa saya. Tanya, "Ibu, tadi ketika celebration, ada ibu nampak seorang wanita rambut panjang berbaju warna merah?" Saya tanya pada ibu saya. Jadi ibu saya sebut nama. Saya kata, bukan, itu tahu, itu nampak seorang lagi, rambutnya lurus panjang, kemudian bajunya merah. Saya tanya pada ibu. Ibu kata, tak ada. Jadi ibu kata, nanti. Ibu pun ambil kamera, keluarkan kamera, tunjuk gambar-gambar. Mana ya? Scroll Casey, daripada gambar nombor 1 sampai beratus gambar diambil. Wanita tu tidak kelihatan pun dalam kamera. Mana ada baju merah? Scroll. Tengok handphone, tengok kamera, tak ada. Saya cakap, ada, saya nampak rambut panjang, baju merah. Sampai ke saat ini masih tertanya-tanya, siapa wanita rambut lurus panjang berbaju merah? Yang ini datangnya daripada Raman, Cik Raman kata, "Assalamualaikum Casey, nak call Casey punya susah. Saya private message lah." Cik Raman, "Saya pemandu taksi Casey. Benda ni berlaku last week. Yang mana tengah memandu, tiba-tiba ada seorang penumpang ni lah, kalau tak silap dia adalah seorang pembantu rumah warga Indonesia. Dia naik saya punya taksi, dia tahan dia tinggal dekat kawasan Boon Lay. Kemudian dia naik taksi saya, dia kata pergi satu lagi alamat dekat kawasan Boon Lay juga, tak jauh lah, Boon Lay pergi Boon Lay. Dan sepanjang perjalanan dia macam bisik-bisik dengan seseorang tu. Mula-mula saya ingatkan dia bercakap dekat telefon lah, mungkin dia pakai earpiece ke, dia pakai bluetooth. Saya pun fikir macam tu lah, dia tengah bercakap dengan seseorang. Jadi apa yang berlaku ni, apabila saya tengok cermin lagi, saya tengok matanya ni sedang tenung sebelah kanan. Jadi dia masuk daripada pintu sebelah kiri, dia duduk dekat pintu tu. Kemudian bila saya tengok, matanya tengah menjeling tenung sebelah kanan. Kepalanya tengok depan, pandang ke depan, matanya tengok sebelah kanan,
dan sedang bercakap dengan sesuatu dengan suara berbisik macam, Jangan usah lagi. Jangan begitu gini. saya tak begitu faham apa dia katakan sebab dia bercakap dalam lorat Indonesia yang sukar untuk saya dengar, lagipun dia sedang berbisik. Kata Encik Rahman. Sampai dekat Boon Lay tu, kemudian dia cakap dengan saya, abang boleh tunggu sekejap tak? Katanya nak naik atas hantar barang ni je, nanti saya turun balik. Saya bayar dulu lah bang, abang tunggu kejap. Kata saya pun cakap dengan dia, oh minta maaf dik, abang ada booking ah. Padahal saya takut. Apa dia buat macam tu seram sih. Itu dia. Terima kasih pada Encik Rahman. Kita ke hujung talian, silakan. Hello, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Saya Zarul. Panggilan dari mana Zarul? Dari Isun. Oh, Isun Saya. Orang Isun. Isun ni ada kawasan apa ni? Isun Dam Pernah pergi sana? Pernah banyak tadi. Oh, memancing ke atau lipat? Oh, mepak-epak je. Pengalaman anda tentang apa ni, silakan. Okey, mungkin ni Casey pernah dengar Saya pernah telefon Casey sekali tu pasal saya ni kerja diving starter. Ya, betul. Ini pun berlaku semalam. Lagi sekali sama juga. Tapi ni kali ada macam saya semalam ada juga malam masuk hutan lagi. Jadi saya masuk dalam, and dalam tadi juga sama tempat juga saya kena ganggu. Tapi ni kali saya macam terampak dengan imbas tu memang jelas kat sebelah saya tu. Tengah lebih malam, saya tengah ajar berbual-bual dengan saya punya trainee lah. Lepas tu terus saya tengok kat sebelah kiri tu, saya macam terampak tu imbasan gula-gula. Jadi macam saya dia tengok sikit, tengok. So saya pandang sikit, tengok lagi, tiba-tiba macam saya nampak tengah melompat ke tepi. So saya cakap lagi jalan. Jalan, tunggu sampai ke malam satu tempat lagi sekali tu. So saya tengok kawan saya pun dia pun macam juga lah. Dia macam dia diam dia. So sekali dia pun tegur saya, dah habis semua, dah sampai balik ibu pejabat, dia pun tanya saya, Rul, kau tadi nampak tak? Tak, nampak apa? Ya, tadi ada kat tempat ni. Tak, aku nampak juga ke? Kata, aku nampak juga tadi. Dia tak apa, jangan banyak berbual lah. Ni semua barang biasa je. Tak payah tegur je. Itu je lah kisah saya ni. Jadi anda ni kalau bertugas sebagai penyelam ni, hari-hari kena selam? Bukan selam, saya diving instructor. Oh yalah, anda ajar orang ni untuk selam ni, hari-hari kena selam lah. Ya saya betul. Oh, jadi air di kolam ke ataupun di laut? Di laut. Wow, kat laut ni memang kata orang ni tempat iblis bermandi-manda. Jadi berhati-hati tugas Terima kasih. Kembali. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Casey. Siapa bercakap ni? Ini Abdul Haru. Dari mana panggilan? Saya Kapak Hotel. Saya bawa taksi. Oh, tengah memandu taksi Tak, saya berhenti sekejap. Tengok kan Casey punya sekarang projek dah macam dah tak laku je, banyak orang dah tak nak telefon. Apa dia? Macam orang tak banyak dah tak nak telefon. Oh, sebab saya ramai yang lebih suka saya bercerita daripada jawab panggilan. Oh, tapi jawab panggilan tapi maaf suka jangan repeat-repeat lah. Jadi cerita jalan sedap Sebab tu ramai feedback kata Casey lebih baik Casey baca email daripada panggilan. Itulah saya tengok, kalau ada yang suruh jawab panggilan saya jawab, kalau tidak saya akan terus bercerita. Okay. Ini saya nak cerita, saya ada banyak cerita Casey, tapi saya cerita satu je lah. Boleh, silakan. Okay. Satu hari tu Casey, saya dulu lah, dah 10 tahun lepas lah. Saya bawa truk, mandu truk lah. Jadi saya dah letak barang dekat Oyang kan, tak dekat kapal. Barang 2 pagi aja dah penat lah. Sekali saya baring, saya kata badan saya dah letih, saya nak relax satu tempat lah. Jadi saya relax kat Bukit Permai kat sini. Ada satu chat tu kan kat belakang tu.
atas bukit dekat Cable Road tu kan. Jadi saya suruh truck saya kat sana di atas bukit sikit lah. Jadi saya tarik handbrake, saya tutup lori bay tu, bila ada screen tu saya bukakan sikit lah. Jadi saya on aircon, cakap lah penat betul lah saya kan. Jadi nak mati saya berkata-kata, pertama saya dah masuk saya berkata selamat tak aku tidur kat sini. Bukan saya cakap perompak ke apa, saya cakap benda-benda ni kan. Sekali macam mata saya dah terlelap ke sini. Ada macam genja saya dekat tepi pipi saya. Jadi saya air apa ni mengecik-ngecik lah. Tapi habis tu sejuk air dia ke sini. Macam aircon gitu. Sekali angin tiup lah. So masuk kat screen lori, dekat angin ni luar biasa. Sekali bila saya celikkan mata ke sini, saya nampak kat depan cermin tu kan, lori truck kan. Satu lembaga hitam sebesar-besar ke sini, macam raksasa gitu. Apa lagi lah, saya pun tak nak tengok ke depan lagi lah. Tengok cermin belakang sekali bos tu. Ini dekat kawasan Bukit Purmai lah bila anda berehat dululah. Jadi kalau bawa taksi ni sekarang ada pengalaman seram bawa taksi ni? Bawa taksi ni saya pernah kena juga taksi. Sebab lama juga bercerita. So saya ambil orang Saturday night itu jam jatuh Saturday night jatuh tahun baru lah taksi. Jadi saya ambil satu perempuan ni dekat Vivo lah. Dekat Sengkang. Perempuan tu pakai skirt. Jadi kita memandu taksi, kalau orang pakai sengkat-sengkat gini, kita tengok cermin bos bersalah gitu. Nanti tinggal kita tengok dia kan. Jadi saya pun imbas lah, saya tengok kan, perempuan ni kan dua orang naik. Tapi dah mati saya, dia tidak berbual dengan dia siapa ni. Dia diam je kan. Dia biasa cakap, kenapa ni dua orang tak berbual? Selalunya dua orang berbual kan. Jadi dah sampai dekat dari rumah. Sekali saya cakap, kau seorang aja. Saya cakap mana yang pembetina tu. Dia cakap, uncle aku seorang. Tapi aku nampak sebelah engkau ada satu orang tadi. Yang badan dia besar. Sekali dia cakap, uncle aku naik kereta engkau, aku takut lah dia cakap. Jadi abang katakan Sengkang kawasan mana? Rivervale ke? Fernvale ke? Gitulah tempat dia. Tempat rumah yang baru lah ke si. Baru? Saya cakap, uncle aku naik kereta engkau apa, macam rasa takut lah dia cakap. Sekali saya cakap dia, okey kalau engkau takut kau naik lift, aku tengok kat sini lah. Dia naik dalam pukul 2 pagi itu lah cerita kecil. Terima kasih ya Syabdul, terima kasih ya. Tapi yang ini, kisah yang saya nak ceritakan ini datang daripada Wahidah. Katanya, Assalamualaikum Gisi. Waalaikumsalam. Nama saya Wahidah. Mana ni? Okey. Nama saya Sheila Wahidah. Gisi boleh panggil saya Wahidah. Saya pendengar Misteri Jam 12, pendengar daripada Pasir Putih, Kelantan. Orang Pasir Putih, Kelantan Baru semalam kita bercerita tentang Pasir Putih, Kelantan. Sheila Wahidah berkongsi peristiwa. Yang ini saya bercuti dengan keluarga saya. Saya, mak bapak dengan adik perempuan saya, kata Wahidah. Bercuti, kejadian ini berlaku di Jakarta, Indonesia. Menginap di sebuah hotel, menginap di sebuah hotel berdekatan, sebuah hotel berdekatan dengan macam mana cakap ni, dengan sebuah pusat beli belah di Jakarta yang cukup popular. Dipanggil Grand Indo. Grand Indo itu nama pusat beli belah, tapi bukan tu. Hotel berdekatan dengan Grand Indo. Pengalaman saya malam yang kedua. Waktu tu my parents, cukup muti Wahidah, ibu bapa saya ni tidak berada di bilik. Yang ada dalam bilik cuma saya dengan adik perempuan saya saja. Apa yang berlaku, adik perempuan saya pula sedang sibuk bercakap dengan kawannya melalui video call, WhatsApp video call lah. Dia tengah berbual kawan
tengah berbual-bual. Dan apa saya terdengar ni, kalau WhatsApp video call, orang tu bercakap selalunya pakai loudspeaker. So conversation, perbualan antara adik saya dengan kawannya di Malaysia, di kampung kami di Pasir Putih, Kelantan ni, saya boleh dengar dengan jelas. Dan saya pun kenal kawan baik adik saya ni lah, kawan dapatnya. Saya dekat atas katil, tengah duduk sambil bermain handphone dan tengok televisyen. Kawannya tanya, mak bapak korang mana? Dia kata, oh, turun bawah kejap. Kemudian bercakap lagi, korang pergi dengan siapa? Korang bawa sepupu korang Tanya teman adik saya lah. Tak adalah, kita-kita je, family. Kata, oh, habis itu sebelah kakak kau siapa? Terus terdiam. Saya pun tengok adik saya tengok sebelah. Adik saya, kau yang main-main takut-takut ke orang? Dengan nada yang senyum. Tak, aku nampak sebelah siapa lah tu, tepi kakak kau. Terus kita senyap untuk beberapa saat. Saya daripada duduk atas katil, kata Wahidah, terus bangun, jalan pergi ke tempat adik saya, duduk sebelah adik saya. Kemudian saya rapatkan handphone tu pada mulut. Saya bisik, sebelah aku tak ada orang lah, kau nampak apa? Kemudian teman saya kata, okey, nanti aku call kau balik Terus dia matikan video call. Pendengar Ria 897, ingatkan dah tamat Dah tamat, ingatkanlah. Bila teman tu letak telefon, saya dengan adik duduk memandang ke arah tingkap. Belakang kami adalah katil dengan televisyen. Tiba-tiba televisyen tu bertukar-tukar saluran. Kita dapat dengar dengan jelas ada orang channel flip dia tukar. Satu lagi saluran tukar, sebabnya suara televisyen tu betul-betul tukar. Sekejap cerita ni, sekejap cerita tu, sekejap cerita lain, saluran lain. Macam ada orang tekan tu. Saya dengan adik saya secara automatik kami tak rancang Casey. Pada malam tu, saya dengan adik saya setelah kejadian itu berlaku, tiba-tiba kita mula serentak membaca ayat kursi bersama. Baca sampai habis ayat kursi tu. Televisyen tu pun dah berhenti. Saya dengan adik perlahan-lahan toleh ke belakang. Memang tak ada orang. Dalam bilik tu, cuma saya dengan adik saya saja yang ada. Kemudian adik saya message, Ati, betul ke tadi kau nampak tepi kakak aku ada orang? Ati typing, betul. Kau bukan niat nak gurau atau takut-takutkan kita? Bukan. Kenapa kau letak telefon? Tiba-tiba Typing. Lama dia type. Ati, kenapa kau letak telefon tiba-tiba? Tadi aku nampak belakang kau dekat atas katil dengan kakak. Bila kakak kau datang bercakap dengan aku, dia dekat belakang korang tengah menjenguk. Oh, saya boleh bayangkan kisah yang dikongsi oleh Wahidah di Jakarta, Indonesia. Ini boleh jadi satu plot movie yang baik Nampak tepi kakak memang tak ada, toleh memang tak ada orang. Sampai pergi dekat adik, cakap dengan kawan tu, bisik tarik handphone tu. Bila dia lepaskan, kedepankan balik handphone, baru nampak wide angle. Temannya nampak betul-betul dekat belakang kakak. Kemungkinan dia tak cakap dekat antara kedua-dua adik-beradik ni, dekat tengah-tengah ke atau dekat atas ke, tengah berdiri, tak pasti. Tapi memang seram benda tu tiba-tiba dekat belakang. Baik saudara, kita akan berehat seketika. Saya akan kembali sebentar nanti. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Boleh kongsi pengalaman anda, kisah misteri anda kisah yang saya nak ceritakan ini berlaku kepada keluarga saya sendiri. Ibu saya meninggal dunia, kata Nur Hilmi, ketika usia saya 17 tahun. Lebih kurang
4 tahun yang lalu ibu saya meninggal dunia ketika 17 tahun. Memang sedih, bapa saya sedih sangat. Tapi yang paling sedih adalah adik saya. Adik perempuan saya pada waktu itu berusia 15 tahun, menangis, meraung sebab ibu meninggal dunia. Pastinya terasalah, dan dia memang rapat sangat dengan arwah ibu saya. Dan bila ibu berada di rumah ni, dia menangis, meraung sampaikan dia kena rasuk je sih. Orang tengah sibuk baca Yasin, dia dekat dalam bilik tu meraung-meraung sampai kena rasuk, dan sampai terpaksa adik saya ni dipisahkan dan diletakkan dalam bilik yang lain untuk dirawat. Dipendekkan cerita, bila jenazah ibu nak dibawa ke pusara ni pun, adik tidak dibenarkan ikut sebab takut nanti melirit. Tapi tetap degil, menangis, meraung-meraung. Memang tak dibenarkan ikut, takut berbahaya. Jadi memang kita tahan adik, dan jenazah pun dah dikebumikan, orang pun dah pulang. Dan Casey, pada malam tu, adik saya setiap malam untuk beberapa malam berikutnya menangis tak henti-henti. Duduk dalam bilik, kunci bilik, menangis. Saya dengan bapak saya ketuk pintu, tak nak buka. Dia akan menangis. Sepanjang malam saya akan dengar dia nangis. Sampai kan pada satu malam ni, kalau tak silap malam keempat, malam keempat dah tak dengar lagi adik menangis, katanya Helmi. Jadi saya rasa dengan bapak saya, mungkin adik dah come to terms, dah boleh menerima seadanya yang ibu telah pun pergi, dan yang setiap yang hidup pasti akan mati. Kemungkinan. Tapi masalahnya, bila ketuk pintu, dia tetap tak nak buka pintu. Mungkin masih lagi belum dapat kawal emosi dengan baik. Dia masih nak bersendirian, nak tenangkan diri. Bapak saya kata tak apalah, kita kasih dia lagi 2-3 hari, tengok macam mana. Hari ke-5 sama juga, tak menangis, tak meraung, tapi ketuk pintu tak nak buka. Saya ketuk, Adik bukalah pintu. Setiap malam adik ketuk pintu, abang risau tau, kata Helmi. Adik tetap tak buka pintu. Malam ke-6, malam ke-7, malam ke-8, seorang diri. Sampaikan bapak saya pun naik risau. Tiba-tiba satu malam tu, bapak dah tidur. Pukul 2 pagi saya terbangun. Saya pergi ke bilik adik nak cuba tengok pintu bilik dikunci tak. Masih dikunci. Tapi sebelum saya buka pintu bilik itu, saya terdengar adik saya tengah bercakap. Ibu jangan tinggalkan Tasha lagi. Ibu setiap malam mesti datang, dah janji jumpa Tasha. Saya terperanjat. Kedengaran seolah-olah macam adik saya tengah bercakap dengan arwah ibu saya yang mungkin ada dalam bilik tidurnya, sebab dia kata ibu jangan tinggalkan Tasha lagi. Ibu setiap malam jangan lupa datang tau. Tasha tunggu. Saya cuba buka pintu, nak sergah ni, buka pintu tak boleh lock. Adik cakap dengan siapa tu? Adik. Waktu tu saya dah hilang sabar. Pendengar Ria 897, saya tendang pintu bilik. Pintu bilik terbuka. Adik saya marah. Abang, kenapa awak tendang pintu? Bapak saya pun bangun. Bapak saya menuju ke arah bilik adik. Tengok saya daripada belakang. Dia keluar bilik saya. Mi, kenapa ni? Bising-bising. Bapak, tengok sini. Tengok. Astaghfirullahalazim. Adik saya dekat atas katil, baju arwah ibu dia baringkan, dia sarungkan bantal peluk, siap dengan kain arwah ibu saya pakai. Kemudian letak atas katil dengan gambar arwah ibu. Tasha buat apa ni? Ini ibu dah tak ada lah. Ada ni ibu kat sebelah ni. Ibu cakap, Bu. Ibu jangan diam, cakap, Bu. Bayangkan pendengar Ria 897, adik saya rupa-rupanya hari keempat tu dia senyap.
ada orang datang dah temankan dia.